Okey, kita dah dengar suara daripada veteran kita yang berada di sini. Saya juga nak menjemput suara daripada generasi pelapis kita pula. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Saya Prof. Zaimi dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang tanya ada soalan. Soalan saya, apabila ISA dimasukkan, apakah impak yang paling besar akan berlaku pada negara kita dan adakah keamanan yang kita capai sekarang akan terus kekal ataupun sebaliknya? Terima kasih Datuk. Okey, terima kasih. Saya percaya apa yang seperti diumumkan oleh Perdana Menteri ialah dengan pemansuhan ISA ataupun Akta Keselamatan Dalam Negeri, dia akan digantikan dengan beberapa akta yang lain, sebab kita harus mengimbangi, walaupun dalam semangat kita ingin memelihara hak asasi yang termaktub dalam perlembagaan supaya seorang itu bebas untuk bersuara, mengeluarkan pendapat dan sebagainya, ia harus mengimbangi keselamatan yang kita kecapi sekarang ataupun keamanan. Jadi kita tidak lihat lagi bagaimana corak ataupun rupa akta yang baru. Jadi kita harap, saya rasa kerajaan kita begitu waras untuk mengimbangi ini. Okey, untuk menjaga hak asasi, pemeliharaan hak asasi ataupun menegakkan hak asasi di bawah perlembagaan persekutuan kita, tapi di samping itu juga untuk mengambil kira keselamatan negara. Dan soalan saudara tentang impaknya ialah, mungkin impaknya akan membawa kesan kepada pihak-pihak yang menguatkuasakan undang-undang dari segi jenayah dan sebagainya. Kuasa-kuasa menahan tanpa perbicaraan mungkin tidak ada lagi. Mungkin di situ kerajaan mungkin mencorakkan satu peruntukan undang-undang di mana ia tetap membolehkan penjenayah dapat dikawal ataupun diatasi. Tapi yang kita ingin lihat ialah, terutamanya sekali ialah organized violence ataupun anasir-anasir subversif itu dapat dikawal ataupun diatasi. Jadi saya rasa ciri-ciri undang-undang baru harus mengambil kira perkara-perkara tersebut. Mungkin kalau sebelum ini penahanan tanpa pembicaraan ada diperuntukkan berapa lama pasukan polis boleh menahan seorang itu tanpa pembicaraan, dan selepas mendapat perintah penahanan ditahan selama 2 tahun, mungkin itu tidak ada lagi. Tapi apa yang saya rasa akan terjadi ialah, walaupun polis ada kuasa untuk menahan, mungkin penahanan tu agak singkat. Jadi sebelum penahanan tu ditingkatkan ataupun dilanjutkan, saya harus dia akan dipersembahkan di dalam satu mahkamah supaya mahkamah dapat melihat sama ada pihak penguatkuasa undang-undang mempunyai sebab untuk penahanan itu dilanjutkan, dan sekiranya tidak, dia harus dibicarakan dengan cepat mungkin. Dan saya rasa kerajaan yakin bahawa sistem perundangan, sistem kehakiman yang kita ada sekarang ni sudah begitu matang dan situ baik untuk kita teruskan tanpa undang-undang ISA yang ramai mengatakan menyekat hak asasi.